Assalamualaikum guys, bertemu lagi kita di dalam channel Drak Clan. So dah lama Drak Clan tak buat review. Hari ni tiba-tiba terasa nak buat review. Kita cuma review benda lain sikit lah guys. Kita review kasut raya guys. So selamat Hari Raya. Ok, tak terlambat kalau saya nak ucapkan selamat berpuasa dulu. Lepas ni kita akan raya. So sebelum raya jom kita review kasut. Drak Clan ada beli kasut raya guys, Converse guys. So Converse banyak buat sale sejak hari ni. So Drak Clan ada rembat 2 lah nanti. Kita akan review dua-dua ni. So yang pertama ni kita review dulu yang kasut pertama Drak Clan beli ni. So nama dia Converse Sport Casual OX. So ni kod dia lah. So ni nama dia Converse Sport Casual OX, Navy, White, Black. Oh dia ada 3 color So Drak Clan beli Navy, warna biru gelap Navy Drak Clan beli size 10 9 UK, 44 euro, 28 cm. So beli size 10 lah. So kotak Converse macam ni saja, hitam. Atas ada lambang Converse. Sebelah sini pun kosong, ada Converse sini. Bawah kosong macam ni. So dekat depan ada Converse lah, Converse, lambang Converse Jom tengok kasut dia. Ok ni guys kasut dia. Okay. Oh dalam dia ada, masih ada kertas lagi. So kotak kita letak bawah. So kita tengok kasut dia guys. So kertas ni pun kita buang, kertas ni pun kita buang. Ok, so itu dia kasut dia. Ya, kasut Converse kita guys. So untuk raya, so jom kita tengok. Saya letak satu kat belakang. Ok, kita tengok kasut ni dulu. Ok, so material dia fabric guys tapi ada leather sikit kat sini. Dekat tali kasut leather, sini getah biru, sini pun leather. Dia punya lambang Converse ni pun leather. Belakang pun ada leather sikit. So outsole dia warna hitam, ada lambang Converse kat sini. Tapak dia bentuk macam ni lah. So midsole dia putih, ada line hitam. Patch kat belakang dia tulis Converse All Star. Sini kosong je, cuma ada leather biru kat sini. Line hitam straight kat sini. Kat depan ada gerigi-gerigi lah, dia double layer kan kat sini. So kat depan dia, bentuk depan dia sini ada getah biru. Yang unik kasut ni saya sini lah, tiba-tiba ada getah ni. Ini macam ada 1 layer, 2 layer, 3 layer getah biru pula. So fabric, lidah dia ada tempat gantung, ada tempat masuk tali kasut lah. Ni ada tulisan Converse kat sini. Ni leather, berapa lubang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lubang guys. So sini ada jahitan. Jahitan. Sini span agak selesa lah, tebal juga span kat kita punya buku lali tu, rasa sedap lah kalau pakai. So jom kita tengok insole dia. Comfort cushion Converse. Wah agak sedap juga dia punya tapak dalam dia. So ni kat dalam dia nampak tak korang? Tak nampak lah. Ok tu made in Vietnam, size 10 made in Vietnam. So tu dia. Apa nama kasut tadi? Converse Sport Casual OX. So kalau korang cari, saya ada sediakan link kat description kat bawah ni. Tengah buat sale Converse tengah buat sale. Beli murah guys, bawah 200. Siap voucher lah, tolak voucher semua. Tolak sale dia buat, memang berbaloi. Saya nak sambal satu warna hitam, dah sold out guys. Dapat navy je guys. Kalau tak ada 2 sepasang hitam biru, memang nice. Okay, tali ni kalau tukar putih saya rasa lagi smart. Dia bagi standard tali biru. Kalau tukar putih, kontra lah. Tali putih, lambang putih, tapak outsole dia ni, midsole dia ni pun putih. Saya rasa lagi nice. Tapi kita pakai je lah dulu tali original dia bagi. So itu dia, kiri kanan kasut Converse. Yang mana cari kasut raya, kalau nak beli Converse boleh consider model ni ni yang model punya lah. Saya ada beli satu yang macam original, bukan original, macam apa,
ikonik, bentuk kasut ikonik Converse lagi satu. Nanti korang follow channel saya, kita boleh tengok review kasut lagi satu guys. So sebelum saya akhiri video saya ni, saya nak tunjuklah kasut ni kat korang. Tengok okay, nice Sini getah ni nice. Sini fabric, sini fabric, semua fabric. Yang leather kat sini je ni. Ni leather. Ni leather. Sebab tadi kasut ni leather dengan lambang ni leather. Ni getah. Lagi sekali saya ulang Nice, memang nice. Converse All Star belakang dia. Nice guys. Sini leather lagi. Nice. Okay. Warna navy. Saya pun minat warna biru. Memang nice lah. So kalau korang nak beli, jangan lupa tekan link dekat link description kat bawah ni. Saya ada sediakan link. Harap masih ada stok lagi. Kalau tak ada, try lah add to cart dulu. Kalau mana tu nanti dia restock, boleh sapu guys Kalau tak, kau usah lah Converse yang lain. Memang tengah buat sale. Converse memang tengah buat sale. Ni tapak dia, tepi dia, belakang dia, di belah sini. Oh sorry, pasal atas dia. Okay. So saya rasa itu saja review untuk kali ini. Okay, jangan lupa like, share and like this video, share this video, komen dekat ruang komen bawah kalau korang nak komen apa-apa. Kalau korang belum subscribe, consider untuk tekan button subscribe. Saya harap korang yang mana nak beli Converse dapat manfaat daripada perkongsian saya ni. Dapat tengoklah rupa kasut Converse ni sebelum beli. So dapat tengok lebih lanjut lah. So saya rasa itu saja untuk video kali ini. Okay, saya akhiri video saya dengan Assalamualaikum, peace, selamat Hari Raya. Yang mencari kasut raya, nak cari Converse, bolehlah consider model ni guys Converse All Star. Cantik ni lambang ni, saya suka lambang ni, lambang baru ni yang ada lambang bintang stripe ni tu, memang saya suka. So itu dia kasut Converse kita. Bye, Assalamualaikum.